Kalau korang pengguna Xiaomi 15T siri, korang kena skip untuk beli model yang terbaru ni. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, back kembali lagi. Macam korang tahu yang siri Xiaomi 17T dah keluar. Ada 17T dan 17T Pro. Mungkin ramai yang akan tertanya apa upgrade daripada generasi sebelum ni. Dan yang menariknya ialah tentang pada kamera yang ramai tak nampak sangat. Jadi dalam video ni, jom aku explain sikit tentang kamera Xiaomi 17T Pro. Untuk Xiaomi 17 Pro ni, Xiaomi masih bekerjasama dengan Leica. Dan kali ni memang jelas mereka fokus pada satu benda yang ramai pengguna selalu guna tapi jarang dapat yang betul-betul power. Telefoto kamera. Kamera utama dia menggunakan sensor 50MP Light Fusion 950 dengan saiz sensor 1.131 inci bersama dengan OIS. Dalam bahasa mudahnya, sensor besar macam ni memang bantu untuk snap lebih banyak cahaya. Jadi bila aku ambil gambar waktu siang, detail memang nampak padu. Warna pun ada identiti Leica yang kita dah biasa guna dan nampak sejak beberapa generasi yang lepas. Dan dia tak terlalu punchy macam setengah phone China yang lain. Warna dia lebih neutral dan lebih matang dan ada rasa premium bila tengok hasil gambar. Tapi jujur aku cakap yang kamera utama ni bukan benda yang paling menarik dekat Xiaomi 17T Pro. Hero sebenar pada phone ni ialah kamera telefoto 50MP periscope dia. Ini bukan zoom biasa. Xiaomi bagi 5 kali optical zoom bersamaan 115mm focus lens bersama OIS. Maksudnya kalau korang suka ambil gambar manusia, street photography ataupun konsert event ataupun candid shoot daripada jauh, kamera ni memang syok gila nak guna. Aku suka sebab gambar yang keluar nampak neutral, detail muka masih terjaga walaupun ambil daripada jauh. Rambut, pakaian dan tekstur masih nampak jelas. Ini antara telefoto yang aku rasa paling guna dalam penggunaan harian sebab bukan sekadar ada untuk marketing. Lagi menarik, lens telefoto ni juga boleh digunakan untuk micro sehingga jarak 30cm. Jadi kalau korang suka ambil gambar makanan, bunga ataupun produk untuk konten, korang boleh dapat background blur yang nampak lebih neutral berbanding guna model portrait biasa. Xiaomi juga letak AI Ultra Zoom sampai 120 kali. Atas kertas memang nampak gila. Tapi kalau aku tanya secara jujur, sweet spot dia sekitar 5 sehingga 10 kali je. Dalam range tu gambar memang nampak cantik dan masih usable. Bila masuk 30, 60 ataupun 120 kali, dekat situ AI dah mula ambil banyak kerja. Boleh guna kalau sekadar nak tengok objek jauh, tapi untuk simpan sebagai gambar yang cantik, aku rasa tak ramai yang akan guna setiap hari. Untuk kamera ultra wide pula, Xiaomi letak sensor 12MP. Dia buat kerja dia dengan baik, ambil landscape, bangunan ataupun gambar ramai-ramai memang tak ada masalah. Cuma dia bukan jenis ultra wide yang buat kita tengah kagum. Dan cukup bagus untuk gunaan harian, tapi fokus utama phone ni memang jelas pada kamera telefoto. Selfie pula menggunakan sensor 32MP. Hasil dia sharp, warna kulit nampak cantik dan sesuai untuk video call TikTok ataupun Instagram story. Bila buat video pula, dekat sini Xiaomi 17 Pro mula tunjuk kenapa dia bawa nama Pro. Phone ni boleh rakam sehingga 8K 30fps dan juga 4K 120fps. Kalau korang ni jenis content creator yang suka buat slow motion cinematic, 4K 120fps memang best. Detail dia tinggi, pergerakan yang nampak smooth dan hasil akhir nampak lebih premium. Dan jujur aku cakap, dalam banyak-banyak phone yang aku guna pada tahun ni, Xiaomi 17T Pro ni bawa satu kelainan yang menarik, terutamanya pada telefoto kamera dia, dan best untuk aku guna dalam kegunaan harian. So, apa pendapat korang tentang Xiaomi 17T Pro ni? Cuba korang komen. Dan kalau korang nak dapatkan telefon ni, aku dah sediakan link dekat bawah. Boleh je beli dekat situ. Aku akan bagi free gift sekali untuk korang. Jadi kita jumpa next video untuk full review tentang Xiaomi 17T Pro ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Factory Mobile.